Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Mus'ab bin Muhammad Syazwan daripada kumpulan 4 BM1 akan membentangkan satu situasi yang sering menjadi egawan guru-guru di sekolah rendah, iaitu murid tahun 1 yang masih merangkak-rangkak atau lemah dalam menguasai suku kata. Masalah ini bukan sekadar mereka tak kenal huruf, tapi mereka belum nampak pola bunyi tanpa asas suku kata yang kuat. Mereka akan hilang minat bila masuk ke fasa membaca ayat. Jadi kami telah merangka satu strategi menggunakan 3 jenis bahan yang saling melengkapi, iaitu grafik, teks dan digital. Pertama kami ialah bahan grafik. Secara spesifiknya, kad suku kata berwarna dan bergambar. Kami mencadangkan aktiviti stesen padankan dan sebut. Kita bahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan kecil. Setiap kumpulan dapat kad suku kata, contohnya baju, bola, harimau dan lain-lain. Mereka perlu padankan kad-kad ini dengan gambar objek fizikal yang kita sediakan. Okey, daripada aktiviti ini, apa kelebihan aktiviti ini? Kenapa grafik? Kerana mengikut teori perkembangan kanak-kanak, murid tahun 1 adalah visual learners ataupun penggunaan warna yang berbeza untuk konsonan dan vokal. Contoh, B warna biru, A warna merah, membantu otak mereka buat pengasingan bunyi dengan lebih cepat. Ini bermakna kanak-kanak lebih mudah melihat sesuatu perkara dengan visual. Ia meminda memori visual yang kuat sebelum mereka beralih ke teks yang lebih abstrak. Terusnya, kita beralih kepada teks mudah, di mana kami memilih buku cerita tahap awal dan kad ayat mudah. Di sini, kita guna teknik detektif suku kata. Baca satu perenggan, guru akan baca satu perenggan, cerita pendek yang mengandungi banyak suku kata sasaran. Murid pula perlu memburu ataupun membulatkan suku kata tersebut dalam teks mereka sendiri. Seterusnya, ini poin yang paling kritikal lah, kerana bahan teks memberikan konteks. Sebab kerana kita tidak mahu murid hanya sekadar menghafal, apa itu A, I, U, macam burung kakak tua. Kita nak mereka nampak yang suku kata itu sebenarnya hidup dalam ayat. Bila mereka jumpa dengan Bo dan La dalam cerita tentang seorang budak yang bermain di padang, mereka akan mula sedar ataupun mengetahui, oh, bunyi yang aku belajar tadi tu sebenarnya ada dalam dunia. Sama seperti buku, baju dan lain-lain. Ini akan membinalah pemahaman mereka tentang literasi yang lebih mendalam. Pemahaman literasi mereka yang lebih mendalam. Okey, yang seterusnya ataupun yang terakhir adalah bahan ini untuk menawan hati murid pada masa kini, kerana ini menggunakan bahan digital seperti aplikasi word wall atau quizzes. Baik, aktiviti yang kami pilih adalah aktiviti cabaran roda impian. Murid akan pusing roda di skrin, dengar audio suku kata yang keluar dan pilih ejaan yang betul secara interaktif di papan putih digital atau tablet. Daripada semua yang saya terangkan tadi, semua aktiviti yang kami ingin lakukan, penguasaan literasi bukan tentang berapa cepat mereka habiskan buku, tapi tentang seberapa kukuh asas yang mereka bina. Sebab dengan gabungan visual yang menarik, teks yang bermakna dan teknologi yang interaktif, kami yakin murid tahun 1 bukan sahaja akan mahir membaca suku kata, malah mereka akan seronok untuk belajar pada masa akan datang dan melanjutkan pelajaran mereka.
Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.